Korang ada masalah dengan bos, dengan klien, dengan siapa-siapa je lah yang korang tak suka. Lepas tu korang nak kena hantar mesej dekat diorang lagi, tak tahu nak karang apa. Dalam keadaan marah, kalau karang, nanti kan, bunyi dia tak sedap. Jadi kalau korang nak reply dalam nada yang lebih profesional, meh sini abang tolong. Jawapan dia simple, gunakan Samsung Chat Assist. Korang rangka dulu ayat yang korang nak cakap, tak profesional pun tak apa. Sebab bila korang tekan button Chat Assist ni, dia akan selesaikan semua untuk korang. Korang boleh pilih lah ayat yang lebih profesional, yang sedap untuk didengar. Selesai masalah. Lepas tu kalau korang nak buat GIF, yang gambar yang bergerak-gerak tu, aku tak tahulah aku sebut ni betul ke tak kan, GIF lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Yang ni pun senang, korang pilih je video apa yang korang nak, lepas tu korang swipe ke tepi, korang pilih AI select, korang tekan GIF, lepas tu korang tekan record, terus settle. Dah siap dah gambar gerak-gerak korang, dah boleh terus dah pergi share kat mana-mana korang nak share. Kemudian korang malas nak baca website yang ayat panjang-panjang berjela sampai aku tak tahulah, sampai macam tak ada kesudahan. Yang ini kita guna Samsung AI Browsing Assist. Dia boleh tolong summarizekan the whole website dalam satu ayat yang memang sangat ringkas dan padat. Dan last sekali, korang tak tahu kasut ni apa, ataupun apa-apa barang pun lah korang tak tahu, pakai je lah circle to search, terus boleh tahu semua benda. Korang buka korang punya kamera, korang tekan circle to search, bulatkan, dah terus dapat semua info yang korang nak. Siap dia bagi tahu sekali berapa harga barang tu. Feature ni bahaya. Kalau dapat dekat bini korang, memang lepas ni tak boleh nak kelentong dah. Jadi persoalan cepuk emasnya, phone korang boleh buat macam ni ke?